Assalamualaikum kakak yo, abek-abek dia. Ni ada serati 2 ekor ni kak yo. Kita nak buat sup tumis kak yo deh. Ni tengok ni. Oh besar molek. Serati bapak ni kena rebus lama sikit lah. Mula-mula ni kita pergi layu, lepas tu siye dia deh. Nak buat lagu mana turut mari. Ni kak yo, serati ni kita siap dah deh. Ni boleh gini. Basuh pun cuci dah. Mari tengok behel nak masuk dalam sup ni kak yo. Bawang merah ni kita potong gini. Untuk nak tumis lagi. Kita tumis suku lah ni. Lepas tu mari tengok behel lain lagi. Masuk lada ni deh. Lada hidup, lada kering, bawang putih, lepas tu bawang merah 2-3 belah lah. Kita tumbuk lagi deh. Halia kak yo, kakak sup, serai. Lepas tu lada hitam ni kak yo. Lepas tu ni cedek pang bawang, pang tumbal, lepas tu pang sup. Asal 5 tu cedek lagi deh. Kita nak buh lagi. Sup ni kita tumis pedas siap-siap kak yo. Mula-mula mari tumbuk lada hitam dulu kak yo. Ni. Sep lah menu ni. Lumak dah, kokok tubik. Lada kering pula. Masuk lada kering baru kita tumis kuah dia jadi merah. Oh sedap kak yo. Masuk kakak repah-repah dia ni jadi kak yo. Tiruk tu panas masuk lada benar deh. Kalau daging tak masuk mana dengan sup jenis ni ni. Masuk dengan serati, ayam kampung bau sedap. Kalau ada asam jadi gak kak ya deh. Asam payah nak makan sikit. Mahal pun mahal. Lumak dah kokok tubik. Lada hidup pula. Nusuk lah ni. Nak cari dia ni. Okey. Lepas tumbuk derah, lagi ngecip masuk mata. Oi. Lumak dah, kokok tubik. Tak boleh kena goh. Nama kak ya tengok galik. Deh, ni bawang pula kak ya. Bawang putih. Kak tumbuk selalu dah. Allah, pakak lopak weh. Au. Kena hati-hati sikit. Lumak dah, kokok tubik. Ada sekali lagi. Tak telur lesung sat ni. Kakak banyak lebih sedap kak ya deh. Ni. Bisa apa serai, apa bawang, sedap lah kak ya. Tapi kena buh garam lah, tak buh garam tak masing. Tak sedap kak ya. Buah sungguh ni bawang ni. Kokok tubik. Ni. Koyak mudah-mudah kata tumbuk semua ni lah kalau kita cedek tu deh. Lepas tu halia. So lai tak apa halia. Dia berpecah dah deh. Lepas tu serai. Serai pun kita nak masak semua ni lah. Tumbuk belakang deh. Duk gegeng dengan jeluk ni lah dua ni. Duk pelaga ni. Ledung-leding. Tu dia ni. Kok ni pula. Serai pun tumbuk belakang dah. Mari kita tumis kak yo. Tok koli kak yo. Boleh main goyah tu pula lah. Dapur kayu. Minyak panas dah turun bawang. Tumis bawang merah saja dulu kak yo. Ni bawang sedap dah ni. Bawang merah ni kita akik untuk nak perutas sup lagi. Tumis kakak lain pula kak yo. Ni behel lain lagi hok kita tumbuk sat ni ni. Kurung je.
Oh. Set world Kak Yo. Oh. Turun kakak tu ada habis ni. Ni koyak tak lembek ni. Turun 2 buku Kak Yo. Serah pun panjang molek. Tumi kakak wi tua sikit dah. Wi abang sedap dulu baru turun serati. Kakak tua dah turun itik serati. Ikutlah panggil gapo pun. Nampak sodek 2 dah. Ni tudung hak Kak Sali pakai ni, hantu tudung. Ada banyak cahaya, ada banyak warna. Yak di budak sampai tua boleh pakai belako. Kain sedap pakai mudah Kak Yo. Ada banyak warna, ada banyak macam. Biasa panjang pun ada, biasa 3 segi gini pun ada. Ada dengan plop can dia deh. Inner tangan, inner debu pun ada. Sang online boleh lah. TikTok, Facebook, IG hantu tudung. Ni kakak seruh dulu dalam isi yo, baru kita turun air. Isi serong dengan kakak dah, turun air Kak Yo. Oh, merah molek. Boleh selai dah. Lagi kita nak rebus haci pahu pula. Turun wah tamar boleh 3 teh, nak beri cepat pahu. Okey, tok situlah we selai. Kalau tak pahu lagi, jangan gaduh boh pergi garai deh. Kalau kita turun dulu, ya jadi lambat pahu. Sama taruh duk nanti sup masak le perut lah Kak Yo. Tengah hari dah ni. Bakal ikat tambah bleh-bleh Kak Yo. Sikit. Nyeruk bleh-bleh deh. Nasi panas-panas buh air Kak Yo deh. Lepas tu makan dengan ikan tambah bakar. Oh, nyakut lah Kak Yo. Tu, buang sedap lah tu. Ni bau suasana kampung sungguh deh. Masak dah, masak dah. Tu, siapa kehangit dah lah. Oh. Tumbuk sama pau. Jadi ni. Nanti sati masuk lambat sangat. Nyeruk bleh-bleh Kak Yo. Ni. Bismillah. Sedap. Jadi Kak Yo. Sedap Kak Yo. Oh. Akak tumbal lupa tadi nak tumis Kak Yo. Oh. Buh belakang tak apa deh. Lepas tu paung sup ni kita nak buh paung-paung selalu dah. Nak kucah-kucah juga. Ni. Pawai pun kita ambil sekat ni. Okey. Akak paung sup kena basuh cuci sikit dah ya. Dia akak leh-leh gini takut nak kat pasir. Turun selalu dah. Kau ni upis sikit. Panjang lajak. Kau ni tambah bang we abang sedap deh. Api yang duk kuat dah lah Kak Yo. Namun ke duk ring api nak we derah masak, kau lambat Kak Yo deh. Api kau kuat, kau lambat puk. Rui-rui ginilah. Pahu dah kalau Kak Yo kuah kering sikit dah ni. Tadi kita buah air tu cedek nak we pahu dah deh. Mai turun rasa Kak Yo, buh garai rupa ni. Turun garai Kak Yo. Gula sikit. Sup yang we tu bit manis dah, tak sedap. Aji sikit Kak Yo. Asal 5 kau perah tak darat deh. Lagu mana tak darat? Le makuk tagilah. Tak uya serah setar deh. Boleh akit ni. Masak dah ni Kak Yo. Ni rebus api rei-rei ya ni. Gapo pula dah rei-rei. Api kehoh ya lah ni. Tak ada duk ring mana kali dah. Kejap tengok masing lagi. Bismillah. Kurang masing lagi. Tambah sikit lagi. Agak kata padang dengan makan nasi deh. Di masing bermolek. Serah we tubik Kak Yo. Rapoh dah ni. Tak apa deh. Ya habis bang dah lah ni. Rebus tadi dah ni.
Tu tengok tu panjang molek. Duk garis serah tak tahu kata isi banyak mana. Okey, tak boleh nanti dah Kak Ye. Oh, tak buat tunggu dah. Mari cebok boleh makuk. Tengok je. Tu. Sep Kak Ye. Oh. Masuk kuah. Okey. Mari berbawel Kak Ye. Ni. Turun bawel Kak Ye. Pang tuma, pang suk. Pang suk bodoh tadi. Pang tuma dengan pang bawel. Lepas tu letak selima Kak Ye. Nak perah salu pun boleh deh. Perah gi deh. Oh, naik selima pun. Ni boleh gini suk serati kita. Pakai gitulah Kak Ye. Jadi Kak Ye. Oh.